Mbak. Kebetulan Elio tu. Bila sebut kenit durian Melaka, ini dia dekat Duyung. Memang tiap-tiap tahun aku memang datang sini. Member aku kenit durian Melaka ni macam-macam ada. Meh bawa kawan tengok durian si kenit ni. Kau tengok berapa ramai orang. Ni belum lagi tau, tapi orang dah ramai macam ni. Tengok. Ni durian kahwin. Durian kahwin, dia dalam bakul. Ada yang 25, 35 dengan 100. 50 pun ada. Durian yang ada depan mata aku ada 5 jenis. IUI. Oh, dia tebal padu, dia padat dalam dia. Di 13. Yang ini aku jarang-jarang makan lah. Mbak. Dia lekang daripada biji tu. Manis-manis lemak tu lah. Ujung-ujung dia pahit-pahit sikit. Bila Musang King, memang number 1. Biji dia agak-agak lepeh sikit, kecil macam ni. Yang penting isi dia banyak. Bismillah. Biji dia besar ni je. Isi tebal tau. Udang merah. Udang merah ni isi dia lembut tau. Dia lembut sikit. Dia tak kenyal yang macam lain tu. Nampak. Inilah. Lemak campur pahit. Udang merah ni kalau bagi aku buat tempoyak je. Durian kahwin. Ini yang berapa ringgit? Yang RM18 sekilo tau. Bulat-bulat besar lah. Isi dia agak nipis sikit. Tapi rasa kampung tu yang padu. Buat tempoyak pun padu. Kenit durian Melaka.